Hari ketiga, akak bangun pagi, tangan akak dah tak rasa kebas. Tangan ni lah yang menjahit baju raya orang kampung. Tapi lah ni akak nak angkat kain pun rasa perit. Pergelangan tangan kebas, bahu rasa kejang, jarum pun dah tak boleh pegang elok. Sedih akak. Nak pegang gunting pun susah. Kadang-kadang masa tengah jahit, tiba-tiba jari kebas habis rosak baju orang. Pelanggan datang tanya bila baju siap ke belum. Akak bagi balik je baju tu, suruh buat dekat orang lain. Bukan sebab tak larat, tapi tangan ni dah tak kuat. Satu hari, anak akak belikan minyak unta Madinah ni. Dia cakap, mak try sapu dekat sendi-sendi mak tu. Akak ingatkan benda ni macam minyak biasa je, tapi akak try juga. Setiap malam sebelum tidur, akak sapu dekat pergelangan tangan, dekat siku, dekat bahu. Amal je dengan konsisten. Hari ketiga, akak bangun pagi, tangan akak dah tak rasa kebas. Nak genggam jarum, nak pegang gunting, semua dah tak sakit. Sekarang akak dah boleh menjahit balik. Tempahan masuk macam biasa.